Uang 3,500 orang Malaysia. Nah, Indonesia 40,000. Yang jenis ada pesantren, ada pondok. Ramah di sana. Nah, kalau nak dengar Gus, sekarang lah Gus Bahar. Okey? Gus Bahar. Sungguh luar biasa. Nama Gus Bahar bukan cuma terkenal di negara Indonesia saja, tapi kemasyhurannya sampai ke negeri jiran. Memang perlu diakui kehebatan ilmu dari Gus Bahar. Sampai ulama Malaysia memuji beliau. Bukan hanya pandai ilmu, tapi Indonesia juga mencetak banyak ulama yang hebat dan terkenal sampai ke mancanegara. Indonesia 40,000. Yang jenis ada pesantren, ada pondok. Ramah di sana. Nah, kalau nak dengar Gus, sekarang lah Gus Bahar. Okey? Gus Bahar. Ilmunya terbukti. Bawa soalan, kita buka kitab apa Iqna' apa semua sebiji macam dalam kitab. Dijawab kitab Majmu', Matan Muhadzab, kita cek tengok sama macam dalam matan, macam ada kitab depan muka dia. Nampak? Dia baca Matan Minhaj Talibin bab haji sama macam Hak Imam Nawawi tulis. Itu Gus Bahar yang pakai songkok hitam, baju kemeja putih, tak pakai telefon, pakai belekat kotak. Tu banyak ilmu tu. Kalau nak dengar Kiai lah, Kiai Idrus Ramli, sangatlah teknikal tentang hukum. Kalau ustaz tahu dia orang Riau Ustaz Abdul Somad. Ilmu dia sama macam ustaz-ustaz kita, cuma cara pengolahan dia itu anugerah Allah. Orang jadi mudah tangkap dan faham. Betul tak? Dan ramai lagi lah. Kalau nak dengar orang Muhammadiyah, dia di sana dia ada NU, dia ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ada yang Muhammadiyah. Ustaz Adi Hidayat. Okey? Ustaz Adi Hidayat cukup mahir tentang ayat Quran, tentang tafsir, tentang fiqh. Yang seorang lagi apa? Dia panggil apa? Aku sama ngemu Buya. Kalau Buya Yahya. Kena ingat, bukan yang lain tak betul, tapi untuk standard mudah. Kalau dengar Buya Yahya. Saya pergi ke Indonesia, saya seronok sangat sampai saya kata inilah tempat kalau saya nak berehat. Sebab di Indonesia tak ada yang kenal aku. Samsul Debat nak naik ke Menara Petronas, kau ingat senang. Bukan isu security. Isu security nak ambil gambar. Ambil. Tak kisah pun. Tak maksud saya, jap gambar. Dekat Singapura saya turun. Ustaz TikTok panggil aku. Tak, bila tengok tempat orang pun saya tahu. Saya sampai dekat Indon, dekat lapangan terbang Soekarno-Hatta. Saya buka liman. Saya tengok orang buat tak reti. Sebab saya pakai mask pun, lepas musim PKP, pakai mask pun kenal kita siapa. Dia tengok mata, tak kenal je, dia kata. Saya balik daripada umrah, saya ni bantai dah pakai macam Arab. Pakai macam Arab tu, yang kain tu, pakai semata, yang ada yang bulat tu, ikat tu kan. Saya siap tutup je ni, betul ni, biar orang tak kenal. Sampai dekat immigration tu, orang Arab tu. Dia betulkan balik. Dia buka, nampak muka aku. Langsung orang bergambar dengan aku. Macam tu lah. Tapi di Indonesia tak ada siapa peduli. Saya buka. Assalamualaikum. Dia buat taruh, dia penang saya tu. Dia tak kenal saya siapa. Oh, inilah tempat yang terbaik kalau saya nak berehat. Itu yang bulan 5 hari tu, saya dah penat jadi Samsul Debat. 2 minggu saya berehat kat sana. Tak ada live, tak ada apa. Orang perasan lah. Masa tu dilayan kita ni macam orang biasa. Sampai dekat pintu masuk, selamat siang pak. Macam ni. Dekat Malaysia nak dapat macam tu raja je. Siapa nak pergi Indonesia dia tu? Betul kan? Selamat siang pak, silakan pak. Saya tanya, toiletnya mana? Toilet pak, sini pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je. Orang
orang Indonesia ni orang hebat-hebat. Tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli orang warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan, dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat tu kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Yang diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah, Makkah Madinah ma Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini di hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam inilah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Nama beliau memang Abdul Somad. Orang Kelantan pun ada. Duduk di masjid tu. Jauh daripada Kelantan ni. Duduk mengaji situ. Jadi pada suatu hari saya nak pergi ke Pekang Baru. Kali pertama jumpalah. Kita nak pergi ke Pekang Baru, kita nak naik feri daripada Port Dickson ke Dumai. Dumai ni pelabuhan lah, mula-mula di Sumatera. Daripada Dumai ni kalau kita naik kereta 8 jam baru sampai ke Pekan Baru. Sampai di sana dalam perjalanan saya pun telefon lah budak kawan yang duduk di Pekan Baru. Saya kata, awak tahu tak kalau Ustaz Abdul Somad ni daripada 4 hari saya nak duduk di Pekan Baru ni, hari apa dia ada di Pekan Baru? Sebab saya nak pergi hadir, nak dengar kuliah dia. Kita dengar YouTube 3 tahun dah. Jadi kawan ni pun telefon lah budak-budak Ustaz Abdul Somad tanya. Jadi siapa kepada pengetahuan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Somad kata jangan mari dengar, mari kita forum bersama. Jadi gitu pula. Jadi siapa di Pekan Baru masuk dalam Masjid Agung Raya, besar sungguh masjid. Kolang dia depan tu 1 kilometer, kolang saja. Masjid tu 4 kilo nampak dah kubah. Besar masjid raya Pekan Baru. Jadi saya pun duduk bersama tu, yang kalau ada orang tengok dalam YouTube, kita duduk dengan Ustaz Abdul Somad memberikan tazkirah ataupun ceramah. Sebenarnya nak pergi dengar je, tapi dia minta buat sekaligus. Dan memang kita tak layak pun duduk atas tu bersama dengan dia, memandangkan ilmu dia sama je ilmu dia, cuma anugerah Allah beri kepada dia. Dan beberapa orang penceramah yang berbakat boleh mengolah, boleh mengupas permasalahan yang menyebabkan orang cepat tangkap, faham dan suka dengar. Itulah ustaz-ustaz kita lah, Allah beri anugerah kepada dia. Dan saya pernah bertanya dengan beberapa orang di Indonesia, di Medan masa tu, kenal tak Ustaz Abdul Somad? Dia kata kenal lah. Kenapa tak kenal? Dia kata pasal apa orang Indonesia suka dia? Rata-rata jawab 3 sebab. Yang pertama jelas, yang kedua rekah dah panjang, yang ketiga kelakor. Jawab Jepangnya padat, kemudian tak panjang pendek, dan lucu sama, nakal sama. Jadi sekadar itulah. Kemudian saya bertemu dengan dia, seronoklah kita ambil lah keberkatan tausiah beliau pada malam ini. Rakyat Kelantan istimewanya pakat penuhkan stadium insya-Allah. Apakah Muslim semua di Kelantan ini? Tidak Ustaz Somad. Saudara-saudara kita yang Tionghoa ada, saudara kita yang negeri Hindu, Buddha, Kristian ada. Semua dilindungi. Kenapa? Ajaran Islam, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwallahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sedangkan pokok kayu tak boleh diganggu. Sedangkan pokok kayu bukan manusia, dilarang untuk diganggu. Inilah ajaran yang dulu diajarkan Nabi SAW. Mana bukti nyata hari ini? Tuan-tuan yang ingin menengoknya, datanglah ke Kelantan.
walat. Oleh sebab itu, tegaknya agama Allah bukan ingin menyombongkan diri. Menegakkan agama Allah bukan ingin menghancurkan, tapi ingin melindungi